Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Aisyah dan Uzma dalam Buletin TV SKK KLIA. Wadah informasi anda. #Channel kreatif dan informatif. Petang ini kita bersiaran secara langsung dari Dewan Seri Perdana SKK KLIA bagi sambutan Ma'al-Hijrah peringkat sekolah. Ya Aisyah, hari ini 19 Jun 2026 akan diadakan sambutan Ma'al-Hijrah. Kawan-kawan nak tahu sambutan ini diadakan bagi memperingati peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Sambutan Ma'al-Hijrah petang ini dimulai dengan majlis ilmu yang penuh berakah. Disampaikan oleh penceramah bebas Ustaz Muhammad Najib bin Taha. Abang ni kata, nasi lemak sotong lagi hari ni, Mak. Yalah, kan abang suka. Maksudnya, berpindah daripada sesuatu perkara yang sebelumnya tak baik kepada suatu perkara yang lebih baik. Allah Ta'ala pernah larang Nabi Adam. Nabi Adam asalnya duduk kat dalam syurga. Dia duduk kat dalam syurga dan Allah bagi tahu dengan Nabi Adam, wahai Adam, engkau boleh makan semua apa yang ada kat dalam syurga ni, melainkan jangan. Yelah abang suka. Yelah suka pun ni dah 6 kali mak makan. Kawan-kawan, mari kita menghayati semangat Al-Hijrah dengan sentiasa memperbaiki akhlak. Betul tu. Rajin menuntut ilmu. Yes. Menghormati ibu, bapa dan guru. Correct. Semoga kita menjadi lebih berdisiplin dan berakhlak mulia. Seronok tak dengar ceramah Ustaz tadi? Mestilah seronok. Dapat belajar daripada baik kepada yang lebih baik. Betul tu Uzma. Acara seterusnya ialah majlis perasmian sambutan Ma'al-Hijrah sesi petang. Ia dirasmikan oleh penolong kanan petang Puan Serina Dalila binti Madras. Dan saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada pengarah, pengguna. Satu Muharram detik permulaan. Satu Muharram detik permulaan. Perkiraan tahun Islam Hijrah. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah untuk perpaduan. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung. Selamat menyambut Ma'al-Hijrah 1448 Hijrah. Semoga kita semua terus berhijrah ke arah kebaikan. Jangan lupa ya untuk klik butang like dan subscribe YouTube channel TV SKK KLIA Official sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Sehingga bertemu lagi, saya Uzma dan Aisyah melaporkan untuk Buletin TV SKK KLIA Official. Bye! Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban pakaian nyawa demi